Bismillahirrahmanirrahim. Nak bahagia? Jangan baiki orang. Baiki struktur diri anda. Apa yang boleh maksudkan? Okey. Setuju tak kalau hari ni boleh yakin yang menonton ni sedang mencari sesuatu solusi dalam hidup you all. Mungkin rasa dah letih, penat, buat tak jadi, rasa tak disayangi, rasa tak dipedulikan, rasa burn out, penat dah. Siapa rasa macam tu? Okey. Pertama, berhenti menyalahkan orang lain, terutama pasangan, dan mula melihat dalam diri. Bayangkan you ada cermin. You tengok cermin tu. Kenapa cermin tu tak lawa? You nak betulkan kat cermin ke betul kat muka you all? Muka kan? Suami kita, isteri kita, pasangan kita, cermin kita you all. So tu bodoh ayat bodoh. Jangan ubah orang, ubah diri sendiri. Okey? So Assalamualaikum anak-anak yang bodoh kasihi. Hari ini apa kata duduk sebentar, letak tangan kat dada, pejam mata, dan kita pegang qalb kita kan, audit hati kita. Cuba sahabat-sahabat semua renungkan. Ramai sangat orang di luar sana yang fokus nak ubah pasangan. Kalau bodoh kat TikTok ke kat mana-mana tanya, bodoh macam mana suami saya narsistik, suami saya NPD, suami saya kahwin lain, macam-macam. Macam mana anak tak dengar kata. So mereka sibuk nak fokus nak ubah pasangan. Dia hantar anak dia pergi motivasi untuk jadi anak yang baik, nak ubah anak-anak. Tapi malangnya kita sibuk nak ubah orang tapi tak pernah nak reset diri sendiri. Setuju tak? So Bonda nak pesan you all, daripada hati Bonda ke hati you all. Okay. Bahagia tu, bila you all sakit hati kat mana? Di sini, sakitnya di sini kan. Bahagia pun kat sini. Sini tu kat mana? Dalam hati kita. So kita nak ke orang datang letak bahagia kat sini? Tak boleh. Bahagia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab hati kita dalam genggaman Allah. So agak-agak kalau kita nak bahagia, boleh tak paksa abang kena sayang saya? Tak boleh you all. It's here. Your feeling is your own responsibility. Okay? So bahagia tu daripada internal operating system kita, iOS kita, ataupun struktur dalaman kita. So kalau dalaman kita tak baiki, kita tak best kat sini, pasangan buat macam mana pun, 10-10 kali pun, kita tak akan jumpa ketenangan. Sebab macam ni lah, cermin kita ada tumpuk kat sini, pasangan ni image kita kat situ, kita macam-macam buat kat cermin nak buang. Tak boleh. Okay? Sebab itu kita boleh nak cakap tentang emotional chaos ataupun kekacauan emosi. Apa dia? Bila emosi tidak terurus, bayangkan bilik bersepah. Penat tengok kan? Sikap reaktif, sikit-sikit trigger, sikit-sikit jerit. Dan kita ada sekitaran blame cycle. Kita trigger, marah pasangan defensif, pasangan marah, kita makin trigger, gitulah kitaran. Pasal apa? Satu kelemahan. Boleh panggil bateri jiwa. Wow, jiwa ada bateri ke? Yes. Kita beli mainan paling mahal. Suka main sekejap, betul bateri habis. Dah tak boleh main dah anak kita. Kita punya handphone, beli mahal. Yang paling mahal, bateri kong. Tak boleh juga. Manusia pun macam tu you all. Kita cantik, kita kaya, kita lawa, kita macam-macam lah, ada title semua. Tiba-tiba emosi negatif. Macam mana? You cannot live. Okay? So bila dalaman tak stabil, apa yang berlaku? Kita masuk dalam kacau emosi. Handphone tu kadang dia punya skrin tergeduk-geduk. Macam lah. Kita pun blame cycle, salahkan orang. Kita macam ni, kita marah, trigger, salahkan orang. Orang defensif, salahkan kita. Begitu. So kita jadi macam orang bisul lah. Dia ada bisul, orang langgar dia jerit, orang tu lagi terperanjat, orang langgar lagi. So kita emotionally reactive. Pantang sentuh sikit melenting. Atau ada orang cara dia survive bukan dia melenting, dia pendam, dia simpan. Macam bisul, dia ambil bandage, dia tak ubat pun, dia simpan masa ini akan meletup satu hari, akan jadi sepsis. Kalau dari segi doktor, kalau kecil manis, dia ada bisul, dia tak rawat, besar kat kaki dia, kena potong kaki dia. Macam itulah, sebab tak rawat kuman itu.
kuman jiwa yang menyebabkan bateri dia lemah tu. So perkara yang emotionally reaktif ni jadi racun jiwa. So tak nak macam ni you all. Okay. So Bunda beri satu metafora. Cuba you all bayangkan sebuah rumah. Rumah tu retak bukan sebab hujan lebat tak you all. Tapi tapak dia tak kukuh. Hujan tu rumah sebelah tu okey, rumah dia tiba-tiba foundation rosak. Sebab fondasi rumah dia tu dia tak ada foundation. Tanah pasir dia terus taruh pacak-pacak tiang, dia buat rumah. Tiba-tiba bila hujan sikit, dia punya simen pun crack sebab foundation tak kuat. Itulah hidup kita. Sebab tu Bunda kata bateri jiwa kita, itulah foundation hidup kita. You all, kalau bateri tak ada, ingat, kita kalau emosi kita tak stabil, jadilah apa, isteri, suami, anak, ayah, CEO, doktor, whatever, tak akan menjadi you all. Kalau kita tak charge betul-betul bateri tu, kita nak keluar rumah pun kita bawa charge full, bawa power bank. Sebab kalau kita bateri tak bagus, walau sikit kerja staff salah buat, kita meletup. Okay, sikit-sikit pun ujian akan buat rumah tangga kita akan runtuh. Suami tak balas WhatsApp pun kita nak marah. Okay, sebab bateri jiwa kita lemah. Okay, so you all, manusia ni ada 4. Kita ada physical, kita ada intellect, kita ada emosi, kita ada roh yang akan kembali pada Allah. Bila kita faham kita ada roh kembali pada Allah, dan kita mental akal yang digunakan untuk buat keputusan dalam hidup kita, dan kita ada hati yang merasa dan menentukan tindakan kita, maka kita akan faham. Kita tak akan konflik dengan orang lain. Sebab kalau kita kenal diri kita, kita pun kenal orang lain. Orang pun ada perasaan. Dan tak ada benda yang kita suka yang orang tak suka, you all. Itu universal principle. Semua yang kita suka, orang pun suka. Bukan makanan, tapi benda orang semua suka dihormati, difahami, dibuat rasa penting, diraikan. Kita pun macam tu. Orang tak suka dikritik, dimalukan, dikutuk, tak suka. So kalau kita faham diri kita, maka kita boleh kenal architecture seni bina kita. Kita faham. So kita faham kita ada bateri jiwa kita tentang diri kita. Kita faham tentang warna-warna kehidupan, warna jiwa pasangan kita. Dan bila kita faham lagi bahawa kalau kita bateri kita bagus, rumah kita foundation bagus, tiang kita kena warna, kita nak buat dinding pula, kita nak tahu macam mana perkahwinan kita, maka kita nak tahu manusia ni berdasarkan kepada tahap kesedaran. Macam sebagai doktor, bagi orang yang pingsan, dia koma, dia panggil Glasgow Coma Scale. Kita ada 15. Kalau 15 ni fully awake. Kalau 1 tu memang koma. Tapi kalau dia buka mata, bila kita tekan dada dia sakit kuat, 2. Kita ada ukuran. Dan everyday doktor akan monitor. Dan lagi tinggi kesadaran, lagi tinggi peluang dia hidup untuk balik ke rumah dia. Kalau patient di hospital buat macam tu, apa lagi kita hidup? Apa kata kita lihat 7 tahap kesedaran. Sebab kalau you kesedaran rendah, bayangkan orang koma tu, kita beri dia makan, dia tak rasa pun. Isteri dia datang, pegang tangan, dia tak rasa pun sebab dia koma. Macam tu juga, bila kita dalam tahap kesedaran yang rendah, kita akan bergesek, akan friction, akan tergaduh dengan orang sekeliling kita. So, Bunda nak terangkan bahawa apabila kita punya kesedaran tu ada 7 tahap, dan kita naik sampai kita tahap ke-6, di mana kita boleh good leadership yang relation dengan orang lain pada kita. Dengan izin Allah, konflik rumah tangga akan menurun. Dan kita tidak mudah melenting sebab kita faham tujuan hidup yang lebih besar, kembali kepada Allah dengan jiwa yang lebih tenang. Okey? Okey. So kita nak tengok kesedaran yang kita ada, ya, tahap sekarang kita ada. Pertama, kita ada tahap mangsa. Tengok ciri-ciri orang tahap mangsa. Fokus mereka apa? Salah orang lain. Mereka ini suka tengok berita, suka tengok berita sensasi, suka tengok salah orang. Fokus salah orang lain. Ayat biasa dia kalau satu berlaku, sebab biarlah saya jadi macam ni. Mungkin dia kata, saya masa remaja happy, lepas kahwin jadi macam ni, saya hilang diri saya. Ataupun kalau dia berniaga, dia kata, saya memang tak nasib baik, nasib rugi saja. Okay, so dia punya ayat dalaman dia, sebab dia blame, dan saya memang guilty, tak bernasib baik. Dan ciri dia apa? Suka blame, menyalahkan orang.
learn helplessness, rasa tak berdaya, banyak mengeluh, komplain, dan dia merasakan dunia ini ancaman. So otak dia sentiasa survival otak. So dia rasa semua orang bahaya, bukan manfaat. Okay. Tahap kedua, tahap marah dan reaktif. Fokus mereka ini tidak ada stop, bertindak ikut emosi. Ayat biasa dia apa? Saya memang macam ni, saya memang pandai baran. Awak kena faham saya, dia kena faham saya. Cirinya cepat melenting, defensif, cakap mesti nak betul, ego kuat, dan dia mula sakit jiwa dia. Tapi dia sedar, aku ni tengah sakit ni, aku tak betul. Tapi tak kerti nak buat apa. Macam mana aku macam ni? Dia masih marah reaktif. Tahap ketiga, wow, dah mula sedar lah. Aku asyik marah je, dia kata. Dia mula tahap sedar emosi. Kalau kat hospital tu dah mula buka mata dah. Doktor, dah sedar dah orang ni. Macam tu. Dia mula nampak diri. Ayat biasa, dia fikir, kenapa saya ulang benda sama? Asyik marah anak, marah suami, marah anak. Kenapa saya trigger ya? Dia mula sedar diri dia. Kalau kat koma tu dia buka mata dah. Dia mula kenal orang yang datang tengok dia. Ciri dia suka reflektif. Ya Allah, apalah nak jadi aku ni? Dia dah mula bertanya. Dan mula rasa bersalah. Ya Allah, kalau aku mati macam dia, apa nak jadi? Dan dia pun nak berubah. Ini penting you all. Tahniah siapa sampai tahap ini. Ya, ini tahap penting, jiwa mula bangun. Dan tahap keempat ialah tahap tanggungjawab. Ownership, saya bertanggungjawab. Okay? So, dia ambil tanggungjawab atas reaksi sendiri. Ayat biasa dia apa? Okay, apa peranan saya dalam situasi ni? Apa peranan saya? Gaduh suami isteri, anak. Ataupun apa Allah nak ajar saya? So, ciri mereka ni kurang menyalahkan. Dia belajar regulate emosi dia. Dan mula tarik nafas, jaga adab sebelum reaksi. Dia dah jiwa semakin matang. Tahniah. Dan yang kelima ni best. Dia mula, wow, saya bertanggungjawab. Saya macam exam. Aku dah asyik fail. Mungkin aku tak belajar. Dia mula nak pergi tuition. Mula nak belajar. Dia mula cakap, okay, aku nak jadi orang bernilai. Aku nak cari sistem. Macam mana aku fail exam, aku nak belajar. Rupanya aku salah formula cikgu beri. Silap buku baca. Dia mula sedar. Dia hidup dengan nilai dan sistem. Ayat biasa, apa prinsip hidup aku ni? Sebelum ni asyik nak menyalahkan orang aja. Okey, aku ada satu prinsip. Aku bertanggungjawab. Aku di dunia sementara. Dan fikir pula, kalau aku selama ni emosi negatif, apa sistem aku pakai ya? Tanya dah. So dia dah ada mula intrinsic motivation. Dah ada disiplin dalaman. Dia dah mula sedar diri. Dia dah faham apa trigger dia. Dan dia ada cara nak repair diri dia. Maka orang macam ni tahniah, jiwa tak bergantung pada emosi. Dia boleh pause. Okey, aku ada sistem nak tenangkan diri sebelum reaksi. Okey, yang best lagi ialah yang keenam. Wow, orang ni dah tak flow dan tawakal. Dia tenang dalam ujian. Dia kata apa? Qadarullah ala kulli hal. Ayat biasa dia, Allah atur ni. Apa hikmahnya? Takdir saya tak boleh ubah. Tapi respon saya boleh ubah. Okey, saya pilih respon yang beradab. Dan orang macam ni all best. Dia tak panik. Dan dia ada ketenangan dalam mana. Qalbun salim. Emosi dia stabil. Jiwa dia mula flow dalam flow keimanan. Dan tahap 7 best lah you all. Jiwa dia cintai langit dan bumi. Fokus dia memberi manfaat dan memimpin dengan kasih sayang. Ayat biasa dia apa? How can I serve? Ataupun bagaimana saya boleh memberi? Dan apa manfaat saya untuk orang lain? Dia nak cakap kau tak manfaat, dia tak cakap. Kau nak post tak manfaat, tak ada. Semua manfaat. Mereka cirinya apa? Sangat humble, rendah hati. Dia bukan rendah diri, rendah hati, humble. Dan sangat konsisten dalam adab. Dan menjadi sumber ketenangan orang lain. Jiwa dia bukan untuk dia dah. Tetapi jiwa dia diinfakkan diri dia untuk Allah. Dan memberi manfaat. Jadi sahabat-sahabat, anak dan bunda semua, kalau kita nak naik time ke best tak ya, daripada 1 hingga 7 tu memang dahsyat kan. Bayangkan orang jadi mangsa, tiba-tiba jadi kekasih Allah. Masya Allah, naik tingkat 1 ke tingkat 7.
Boleh tak kita naik tingkat 1, tingkat 7 kalau kita tidak ada sistem otot kita, badan kita nak naik lift ke sebagaimana. Okey? So, bila kita nak naikkan bukan cakap dengan ceramah saja. Kita mesti ada kontainer ataupun dinding rumah kita. Sebab itulah wujudnya sistem MOS 90. Marriage Operating System 90 hari. Bonda nak jelaskan. MOS 90 bukan seminar ya you all. Dia dinding rumah. Sebuah ruang latihan berstruktur selama 90 hari. Dalam ruang ini kita ada accountability, bertanggungjawab bersama, ya, dan kita ubah ataupun rebuild our identity. Diri kita jadi orang berbeza. Kita bina semula. Identiti diri kita telah lama hilang akibat kepenatan emosi. Kita dilahirkan fitrah beautiful. Kita tengok gambar kita umur 2 tahun senyum, 3 tahun senyum, 5 tahun senyum, 8 tahun dah masam. Kenapa tu? 25 lagi masam, 45 lagi masam. So kita nak balik semula. Maka kita latih jiwa kita hari demi hari supaya ketenangan jadi pakaian harian kita. Okey. So penghujung ni, Bonda nak kita ada kematangan dalam hidup. Life maturity yang akan merangkumi 12 dimensi kehidupan kita. Bila struktur rumah dah cantik, bateri cantik, ya, foundation cantik, tiang cantik warna jiwa, dinding mantap, maka atap tu best, maka kita akan dapat rasa kelazatan hidup yang tenang, damai dan penuh kasih sayang. Sebagai penutup, Bonda nak tinggalkan satu pesanan untuk sahabat-sahabat semat dalam hati. Jika sahabat di luar sana sudah bersedia untuk membina struktur dalaman bersama Bonda, sila komen struktur di bawah video ini sekarang. Tim Bonda akan bantu pimpin tangan sahabat-sahabat untuk mulakan langkah pertama. Jaga iman, jaga diri, jaga iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.